Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat TZ daripada syarikat Top Point Binary Consultant. Pihak kami ada mengadakan kursus dalam talian sepanjang 2025. Setiap minggu kita ada kursus 5 CEP dan juga 10 CEP. Kita ada kursus OSH Master Plan ataupun OSHMAT. Ada HRDF, boleh claim dengan HRDF dan juga ada 10 CEP. Kita jalankan setiap bulan sepanjang 2025, setiap minggu pertama, hari Isnin dan Selasa, CJ Digital akan kami keluarkan. Mereka yang berminat untuk dapatkan boran juga maklumat lanjut boleh hubungi TZ di talian 0113974794. Okey, sedikit berkenaan OSHMAT, OSH Master Plan. Development OSH Master Plan ataupun pembangunan pelan induk, pembangunan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja atau dengan singkatannya OSHMAT. Ramai yang tidak memahami dan menyedari tentang fungsi dan juga keperluan serta kepentingannya adanya OSHMAT di organisasi. OSHMAT adalah perkara kedua yang perlu kita bangunkan selepas saja kita selesai sesebuah syarikat itu mematuhi Seksyen 16, iaitu penubuhan ataupun penyediaan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Jadi dia merupakan, OSHMAT merupakan teras dan juga tujuh arah pembangunan syarikat dalam pelaksanaan OSH di sesebuah organisasi sebagai roadmap mereka. Melaluinya, ia akan mencapai matlamat yang digariskan dalam polisi keselamatan dan kesihatan di bawah Seksyen 16 tadi. Serta bersama OSHMAT yang dibangunkan, ia akan dapat pertamanya membantu dalam penyelesaian pelbagai task pengurusan keselamatan di tempat kerja. Kedua, dapat mengurangkan pelbagai impak negatif kepada syarikat, antaranya pengurangan kes-kes kemalangan, tuntutan dan pembayaran pampasan dan lain-lain. Ketiga, meningkatkan imej dan kualiti serta integriti syarikat pada masa hadapan. Dengan membangunkan OSHMAT ni, syarikat akan mempunyai roadmap yang jelas bagi tempoh 5 hingga 10 tahun ke hadapan. Oleh itu, bagi mereka yang terlibat di bahagian pengurusan pentadbiran dan juga pengurusan pentadbiran dan kaki tangan pengurusan projek, termasuklah orang kompeten ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam pengurusan, adalah amat digalakkan untuk menyertai kursus online kami OSHMAT ni. Jadi maklumat boleh dihubungi kami di 0133974794 untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okay, antara objektif OSHMAT kita ni, pertamanya adalah untuk merangka dan membangunkan pelan induk pembangunan dasar keselamatan dan kesihatan. Keduanya, memahami kehendak dan keperluan sebahagian daripada akta yang melibatkan dasar keselamatan dan kesihatan di sesebuah organisasi. Ketiga, mengetahui elemen-elemen yang terlibat dalam pelan induk pembangunan dasar keselamatan dan kesihatan di sebuah organisasi. Keempat, boleh bertindak sebagai fasilitator ataupun mengetuai kumpulan bengkel dalam penyediaan dan juga sematkan dokumen dasar keselamatan. Seterusnya, boleh mendedahkan kepada pihak organisasi tentang permasalahan OSH di tempat kerja, kaedah pendekatan dan juga program pelaksanaan pengurusan strategik OSH di tempat kerja secara komprehensif. Okey, kursus ini dijalankan secara online. Mereka yang berminat boleh hubungi TZ di talian 0133974794 ataupun melalui WhatsApp. Okey, Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad.